Hai semua kawan-kawan, saya Fia di sini bersama kawan saya Motia. Dan anda semua boleh ucap tahniah kepada saya, kawan-kawan, kerana saya telah membeli lokomotif WAP pertama saya dalam hidup. Lihat, ada lokomotif WAP dijual di lelong dengan harga RM100,000. Saya terus beli tanpa berfikir panjang. Tiada siapa pun yang bidan. Dengan RM100,000, saya beli lokomotif WAP pertama saya. Long apa? Saya rasa awak kena tipu, Safa. Kenapa? Maksud saya, ini satu, gambar. 2, 3. Inilah lokomotif saya. Lokomotif web saya. Lokomotif Dan saya rasa RM100,000, awak pun takkan awak. percaya pada saya. Tapi memang betul. Semua dokumen ada pada saya. Saya telah membeli lokomotif Dabuap pertama saya. Lokomotif Dabuap sebenar. Dan hari ini, saya dan dia akan merakam video. Jadi kita akan buat pelbagai perkara lain juga. Bukankah ini hebat? Saya memang impikan lokomotif WAP sejak kecil. Jom, saya akan buktikan kepada awak dan semua orang lain. Awak dah bayar kan? Saya dah selesai. Saya dah cakap. Saya menang lelong. Jom. Sekarang kita kena pergi ke landasan kereta api. Lepas tu, kita tengok macam mana. Landasan kereta api. Lepas ni nak ke mana pula? Dekat atas landasan kereta api tu, mesti ada lokomotif WAP saya. Tengok tu. Ikut je jalan kereta api ni. Ni dia. Awal-awal lagi patutnya kau bagi tahu aku. Jadi betul-betul tengah jalan kan? Mesti ada. Kita akan jumpa dia di suatu tempat. Mesti jumpa juga. Aku tak kena tipu. Aduh. Aku rasa kau tak kena tipu. Kenapa pula? Kau tahu tak berapa berat dia sebenarnya sampai nak jual dia dengan harga RM100,000. Kau faham tak ya? Faham tak? Kalau kita berdua tak dapat nak hidupkan dia pun, aku akan jual dia sebagai besi buruk, kita potong-potong. Macam mana kita nak potong dia kat sana? Dan macam mana kita nak bawa dia keluar dari situ? Jadi, kita kena tengok dulu. Mungkin aku boleh terus bawa dia pergi macam tu saja. Oh, jadi kau nak bawa pergi ya? Ke mana? Ke mana lagi? Balik rumah? Ke pangkalan? Ke pangkalan. Yelah. Kita ada landasan kereta api di sana ke? Pram kan ada lalu. Ya, sudah tentu. Itu lokomotif WAP betul-betul di sana. Itu memang lokomotif WAP asli. Mereka isi air ke dalamnya, bukan petrol. Itu mesra alam. Dan kereta api tu hanya guna petrol saja kan? Kereta api sebenarnya guna elektrik. Hebat betul. Itu memang betul-betul ada, kawan-kawan. Jadi, macam mana? Apa? Aku dah cakap dengan kau kan? Macam tempat longgokan kereta api terbiar. Tak. Ini semua lokomotif. Salah satu daripadanya milik aku. Jom kita pergi dekat, kawan-kawan. Aku tunjukkan lokomotif aku. Hebat betul, kawan-kawan. Cuba tengok macam mana dapur api dia, ruang jurubakar dia dan tangki dia. Aku cakap betul ke istilah ni? Ya, istilah tu agak betul. Tapi aku, Slava, ragu benda ni boleh bergerak ke mana-mana. Sebab kat sini, sekurang-kurangnya separuh daripada bahagiannya hilang. Apa yang diperlukan supaya lokomotif boleh bergerak? Arang batu, api dan air. Betul tak? Ya, betul. Itulah. Sekarang kita akan uruskan semuanya. itu utuh supaya ia boleh berfungsi. Motia, tolong cabut benda ni. Sebab saya cuma perlukan lokomotif saja. Saya nak yang ini. Rantai dah terputus, kena guna yang lain, kena cabut yang paling hujung sekali. Apa? Lokomotif yang berada di hujung sekali itu lebih mudah untuk kita lepaskan dan beredar dengannya. Mungkin juga, tapi saya suka yang ini. Jom kita tengok dulu. Tengok. Sini memang menarik. Ada penampan merah ni kan? Mungkin kita patut cabut yang ni. Warna merah dia memang menarik. Betul-betul cool. Kau rasa yang lain nampak berbeza ke? Saya rasa semuanya sama je. Dahlah, jangan banyak cakap. Buka aja. Saya nak yang ni. Kau tak boleh buka dengan tangan je. Kena gerakkan je dulu, baru boleh terlepas. Maksud kau? Macam mana kau nak buka tu dengan tangan sekarang? Kau kena gerakkan kereta api tu dulu. Aku langsung tak faham apa-apa pasal ni. Korang, tolong komen. Diorang tipu aku ke? Atau macam mana? Korang percaya ke aku beli satu lokomotif WAP? Masa kecil dulu, aku memang suka sangat dengan kereta api mainan macam Thomas dan sebagainya. Gila, betul. Juru kamera, mari sini. Sini memang gila. Wah, teruknya. Gila betul. Mari sini, tengok benda ni. Ini apa? Kat sini, wap masuk ke atau sebaliknya, api. Supaya ia keluar ke sini. Dan pipe-pipe ni, nampak tak? Tengok. Semua ni pipe wap. Disebabkan air dipanaskan dengan banyak arang, wap terbentuk di situ. Dan melalui pipe-pipe ini, wap dipam. Dan terhasil daya gerak wap. Slava, kalau aku di tempat kau, aku langsung takkan masukkan dalam sini. Di sini mungkin ada radiasi, macam-macam benda radioaktif, komponen. Alah, apa yang kau Aku merepek sendiri ni? takkan masuk ke situ. Kalau aku di tempat kau, aku betul-betul akan keluar dari situ. Tempat tu memang membahayakan nyawa. Alah, kau ni memang hebat. Semua ni mesra alam. Itu kan lokomotif wap. Ia berfungsi dengan wap dan air. Kawan-kawan, tulis di ruangan komen, Motik merepek ke atau ini betul? Tak, lebih baik aku pergi jauh dari sini. Aku memang rasa ada radiasi. Pergi mampuslah kau. Ini lokomotif WAP aku. Sekarang kita akan hidupkan dia. Atau tak, entahlah, mungkin bukan yang ini. Yang ini memang, tengok, semua pipe dah rosak. Pendek kata, mungkin lebih baik pilih lokomotif WAP lain. Apa aku peduli dengan radiasi kau? Aku keluar dari cerobong lokomotif WAP. Kau dengar tak?
Jadi, ada sesiapa lagi pernah buat macam tu? Lava, entah kenapa lokomotif wap ni bau kencing. Mungkin kita tak payah ambil ni. Nampaknya ada gelandangan tidur dalam ni. Sebenarnya, ini memang betul. Serius. Korang tengok. Ini memang lokomotif wap. Dulu, semua ni dipenuhi wap sebab arang batu. By the way, kau rasa gerabak arang ni termasuk sekali ke? Untuk 1,000 memang tak dapat kalau diorang bagi apa-apa pun. Jom kawan-kawan, kita tengok-tengok. Kat sini, wap tu lalu ikut paip-paip besar ni. Kat sinilah dia berubah. Itu saja. Ini untuk lepaskan tekanan. Nampak tak? Ada 4 paip kat sini. Yang keempat ni, Macam kat sini sepatutnya ada yang ya, dipasang. betul Dan semua. kat sini pun sepatutnya ada sesuatu lagi. jadi ini adalah pelepas. Pelepas untuk ni. Jom, gerak. Dan ini, kau tahu apa ini? Ini adalah whistle. Ya. 3 benda ini adalah whistle. Saya tak faham apa-apa tentang ini kawan-kawan. Dan kenapa kita sebenarnya Slava masuk ke bahagian ini? Di sini pun tak ada pintu, cuma ada tingkap saja. Maksudnya? Kita sepatutnya pergi dari sebelah sana. Maksudnya dua-dua sisi ni pun berbeza. Tidak, dua-duanya tak berbeza. Cuma di sebelah sini sentiasa ada tingkap dan di sebelah sana ada pintu. Ada yang repot sikit. Ada sesuatu di sini yang tak diselenggara tepat pada masanya. Saya cakap dengan awak, memang separuh daripada komponen kat sini dah tak ada. Walaupun kita betul-betul nak, kita memang tak boleh pergi dari sini dengan benda ni. Tapi benda I tak terfikat. Boleh bergerak kan? Nah, sini. Aku rasa kau Slava boleh berdiri kat sini. Nah, roda tu akan berpusing. Nah, ia akan mula bergerak. Dan kita akan hidupkan dengan menolak. Ya, cuba sekarang. Mari. Hati-hati dengan kepala, jangan terhantam. Ya. Apa? Tak berjaya? Tak berjaya pula. Kenapa? Mengapa tak Sebab berjaya? kena lepaskan brake dulu. Kat sini pun tak ada pad brake Slava. Macam mana kau tahu kat mana pad brake tu? Kat sini sepatutnya ada kasut brake. Kat sini dah dicabut. Memang banyak kat sini. Dengar, Motia tak tipu. Motia memang tahu. Gila betul. Tengok, memang betul. Jadi, dia memang guna brake sebahagian je. Aku cakap dengan kau. Dia guna brake tangan. Dia tak tekan pun. Tapi dia tekan sikit je. Boleh nampak. Ya, brake dah dilepaskan. Sepatutnya dia dah bergerak. Korang tengok, pintu kecil kat sini. Nampak tak? Dia hitam macam dah salai. Itu sebab dia guna arang batu. Dan nampaknya baru je digunakan. Sebab tu dia jadi hitam macam tu. Baru-baru ni dia digunakan. Macam mana lagi? Berapa lama? Sebulan dia berdiri di sini kau fikir? Atau berapa lama kau fikir dia berdiri di sini? Mungkin setahun. Setahun. Ya. Tak lebih macam tu. Macam tak. Oh, faham. Wah, hebatnya. Tengok, ini apa? Mungkin kena masukkan bateri kat sini. Tak. Itu ruang bagasi dia. Bateri. Dengar sini ya, mungkin kita perlukan bateri. Terminal tu, ya? Pasang kat mana-mana ke? Pasang terminal tu dan cari bateri. Ada tukul ganti. Betul. Tapi apa yang dibuat sebenarnya? Ada satu tuil, tapi tak sambung ke mana-mana pun. Kau betul-betul faham pasal benda ni ke? Aku cakap dengan kau, memang separuh alat ganti kat sini tak cukup pun. Alah, sudahlah. Jom masuk ke kabin, cepat. Wah, hebatnya. Apa yang aku jumpa kat sana, geng? Mari sini. Apa dia? Kabin kawalan lokomotif, wap. Aku cakap dengan kau, ada gelandangan tinggal di sini. Tengok, sampah bersepah-sepah. Kau tak faham. Ini bukan sampah. Ini uniform. Nah, pakai ini. Apa benda jubah buruk ni? Bukan sekadar jubah buruk. Ini uniform jurubakar, Mutia. Dengar sini. Cepat, pakai bot. Apa ni? Kau datang kerja macam ni ke, ha? Nah, kena pakai bot. Ini selipar aku, selipar rasmi. Pendek kata, kita tukar kasut secara literal. Dan ini apa? Ini uniform pemandu lokomotif. Pemandu kereta api? Ya. Oh, aku nak pakai ini. Kau pakai yang tu, boleh? Tak. Awak dah pakai yang itu. Ini milik saya. Kalau tidak, saya tak akan pulangkan topi itu. Apa? Saya kena masukkan kaki saya yang tak berstoking ke dalam bot busuk itu? Tapi awak sendiri cakap ada gelandangan kat situ. Kaki saya bersih, saya tak nak. Nanti saya kotorkan kaki saya. Mana tahu kalau ada orang tinggal dalam tu. Kita akan tahu sekejap lagi. Tak ada sesiapa pun, syukur Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak suka kostum saya. Saya lebih suka jadi pemandu kereta api. Saya rasa Matt V memang sesuai sangat. Awak kata awak faham dan tahu pasal benda ni kan? Jadi, mana tempat pemandu kereta api? Mana tempat jurubakar? Ceritakanlah. Oh, itu apa pula? Kawan-kawan, ini benda yang saya sangkakan kan, Motia? Ini arang batu. Ini harang batu. Sekarang kita akan panaskan dia kan? Saya tak tahu berjaya ke tak. Jadi, ceritalah macam mana, ke mana, berapa ramai orang bekerja di sini? Berapa ramai orang diperlukan untuk menghidupkan lokomotif wap? Lihat, di sini ada 3 orang. Pertama sekali, pemandu lokomotif duduk di sini. Ini tempat yang paling penting untuk dia. Ya, selesa juga. Bukan, itu sandaran belakang. Pemandu lokomotif duduk macam ni. Baiklah. Kau tengok ke sana, nilai keadaan cuaca. Ya. Ke kanan, tengok jalan. Ya. Dan lebih ke kanan lagi, awak kena perhatikan sensor. Tapi di sini, sensor dah dicabut. Sebab itu kemungkinan besar kita tak boleh hidupkan dia, kena ambil yang lain. Dengar sini. Apa yang tertulis di sini, dia guna injektor ke? Saya ingatkan karburator. Ini injektor. Dan tukang api, dia duduk di sini dan dia tambah arang di sini. Sambil tengok ke depan, ikut cara dia sendiri. Jadi, ini tempat tukang api dan ini tempat pemandu. Saya faham. Oh, kau buat apa tu? Tambah arang ke? Tengok kat sana tu. Buka, tutup. Memang betul-betul berfungsi. Saya punya sama juga ke? Kau punya lain ya. Mari, kau tak faham. Kita akan terbang sekarang. Mari. Itu mengikut keperluan, pemandu boleh membantu Meniup tukang udara, api. ya. Ringkasnya, macam cok.
Sejujurnya, aku dah mula percaya sikit pada kau, MacV. Aku tengok memang betul. Ada alat ganti yang tak ada di sini, ada benda yang dah dibuka. Paling penting, yang ini, injap ni dah patah. Aku memang tak suka benda ni. Ini injap paling utama dalam lokomotif uap ni. Ya, kalau ia dah patah, memang tak berjalan. Jom kita tengok yang lain pula. Jom ya, mari kita pilihkan aku lokomotif yang terbaik. Ada banyak di sini. Di sana ada ruang untuk arang. Jom kita lalu situ. Wah, ruang untuk arang. Jadi, kau ni tukang api, macam mana kau bekerja? Kau ambil arang dari sini dan macam ni lah kan? Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tak, ini dah kira lokomotif uap yang agak moden. Semua ni automatik. Arang dihantar dari sini. Ada tali sawat. Ia sedut arang masuk. Lepas tu arang bergerak ke sini dan terus ke dapur api. Di sini, kau tak perlu pun nak tambah arang sendiri. Jadi, kenapa ada penyodok dengan arang di sini? Mungkin ada orang lain, macam kau juga, datang ke sini, duduk dalam kabin lokomotif yang dia beli dengan harga 100,000 dan nak pergi dengan lokomotif tu. Jadi dia bawa arang dan penyodok plastik dengan harapan itu. Kenapa penyodok plastik tak boleh ke? Kau tahu kenapa semua benda di sini hangus? Sebab kat sini panas gila, macam dalam sauna. Sampai hangus hitam. Suhu dalam kabin ni boleh cecah sampai 200 darjah. Kau fikir kenapa tak ada satu pun tingkap kat sini? Sebab kalau kat luar tolak 30, kat sini tetap 200 lebih. Gila betul. Mari kita tunjuk tandas. Ini pintu tandas. Kau buka pintu ni dan masuk ke tandas. Kalau tersasar macam mana? Kalau macam tu, kau akan kena pukul dengan penyodok oleh tukang api. Apa pula ruang ni? Bukalah cepat. Ini kota terumbat. Di sini, ini macam pemain kaset. Pemain kaset apa? Itu tadi kotak ubat. Jadi apa yang digulung di sini? Pembalut. Sekarang kita berada, boleh dikatakan, dalam tangki minyak lokomotif ini. Sebab, macam tak logik. Sebenarnya, air diisi ke dalamnya dan ia beredar di bawah tekanan tinggi serta menggerakkan roda. Berputar di bawah tekanan. Bahan api di sini bukanlah air seperti yang ramai sangka dan bukan juga uap yang dihasilkannya, tetapi arang batu. Dan asap ini yang keluar dari cerobong itu adalah asap daripada pembakaran arang batu. betul itu. Ini masih ada ketulan arang batu lagi. Tengok, besar-besar betul ketulannya. Macam mana kalau ia tiba-tiba hidup dan sedut kau sekarang? Saya akan tarik tangan saya dengan cepat. Jadi, di sini dia, secara ringkasnya, di bawah pengaruh graviti, dia bergerak ke situ, macam masuk ke dalam mesin pengisar daging dan dia disedut ke dalam. Menarik juga. Saya memang tak tahu tentang ini. Kita sama-sama telah belajar sesuatu yang baru. Jom kawan-kawan, mari kita tengok lokomotif mana yang saya akan jalankan hari ini. Tangki air. Wah, tengok tu. Kau boleh masuk ke dalamnya. Jadi, maksudnya boleh mandi juga kan? Mungkin kosong di dalam, cuma ada air di atas saja. Maksudnya, di belakang lokomotif ini ada arang dan juga air di bawah sekali. Ya, semuanya sekali. Selava, kau boleh turun ke sana. Tengok, ada tangga. Mari kita pergi dan tengok apa yang ada di sana. Perkara pertama, pemandu kereta api akan berjalan dan memeriksa lokomotif sebelum bergerak. Dia mesti turun ke ruang ini dan juga ke ruang arang batu. Dan dia sendiri yang membersihkan auger itu. Saya rasa awak betul. Tapi saya tak suka lokomotif ini. Mari kita pilih yang lebih baik. Saya akan periksa betul-betul, boleh? Mari mempaatlah. Tahir. Entahlah, saya rasa malas pula. Kau akan basahkan arang tu. Cepat, cepat, cepat. Mari, mari, mari. Sekarang, dia betul-betul akan basah kuyup. Macam mana kita nak hidupkan ni? Halo, Khair. Saya ketua kereta api. Encik Via cucu. Tukang api di bilik api. Kau di sini, Muat? Saya di sini. Kau okey tak? Lihat, kau tahu tak untuk apa dia ni untuk misah ni? Supaya air boleh berkumpul kan? Bukan, supaya bila lokomotif bergerak, air tak terpecik. Dan air tetap berada dalam keadaan stabil. Itu adalah sekat anti olakan untuk air. Seluruh tangki ini penuh dengan sekatan-sekatan itu. Oh, maksudnya supaya air tak terpercik, faham? Kau tahu, dari sudut ni kau nampak macam siapa? Bukan macam tukang api, tapi macam Thomas Shelby. Maaf ya. Aduh, ia tak boleh dibuka. Macam mana itu? Tak ada pemegang. Macam mana itu? Mutia, kita kena keluar ikut pintu lain. Boleh keluar dari sini? Tak boleh, sebab sini tak ada tangga, tapi sana ada. Boleh alihkan tak? Tak boleh, dah dikimpal. Nampaknya saya akan tinggal di sini. Pada dasarnya, ruangnya seperti di apartmen satu bilik. Oh, jumpa pemegang ke? Jumpa. Dengar sini ya. Saya dah sangat takut rasanya sejujurnya. Baiklah, keluar dari sini dan jangan masuk dalam tong lagi. Kat sini, semua dah sama je kan? Di sini kita ada ruang untuk arang batu. Tolong terangkan pada saya yang kurang pandai ni dalam komen, kenapa dia tak simetri? Kenapa pipe mi ada kat sebelah kiri, pipe mi? Apa tujuan dia ada kat sini, tapi kat kanan tak ada? Pipe khas. Untuk najis. Jadi, untuk najis, Untuk najis. kalau ada sesiapa yang ada idea yang lebih menarik, tulis di ruangan komen. Tunjukkan kepada kami, Tuan Jurubacar, apa yang seterusnya. Begitulah cara membukanya. Di sebelah kiri ada almari alat. Di dalamnya disimpan alat-alat seperti penyodok dan beliung untuk memecahkan ketulan arang yang besar. Apa yang kau meripik ni? Mana mungkin beliung boleh muat kat situ? Beliung kecil aja. Itu saja. Tak ada benda lain di sini. Kau ni macam meripik je. Ada macam-macam tuas khas kat sini. Betul, Medan Bro.
Hebat. Dengar sini, Slava. Yang ini sebenarnya saya lebih suka sebab dia ada pintu perangkap dan sekurang-kurangnya kita takkan jatuh ke bawah. Ya, di sini lantainya lebih kukuh. Lebih kurang lah. Dan tempat duduk pemandu Tak apa pun ke agak kalau berbeza papan sikit. pemuka tu bengkok dan patah dua? Yang ni aku tak faham. Apa ni? Ni, dengar sini ni, asbestos. Ya. Jadi benda ni memang radioaktif. Tak boleh sedut benda ni. Aku dah cakap awal-awal dengan kau, lebih baik jangan ada kat sini. Jom kita pergi dari sini. Tengok sebelah kanan tu, banyaknya benda tu. Kita kat sini, nanti sedut radiasi, lepas tu tumbuh kaki ketiga pula. Tengok kat mana juga. Tengok pintu kayu ni. Ya Allah, semuanya memang macam ni. Ini lokomotif paling repot dari sini. Kita memang takkan bawa dia. Aku memang tak suka dia ya. Langsung Aku pun tak tak suka juga. Jom kita pergi dari sini. Aku tak suka lokomotif radioaktif. Aku nak yang biasa. Dengan sini, lokomotif ni nampak paling utuh sebenarnya. Minyak tu, kau nampak tak? Basah dekat penapis minyak tu. Itu bukan penapis minyak. Jadi, itu apa? Itu adalah injap pelepas tekanan kecemasan. Pendek kata, ia basah. Maksudnya, ada sesuatu di sana. Itu bagus. Mari kita pergi. Pengendali, bila kau lalu sini ke kiri, tengok. Di sini semuanya lengkap. Semuanya ada, semua alat ganti ada di sini. Benar, saya malah perasan yang cerobong asap dia masih utuh sepenuhnya. Dan tiada satu pun tiub radioaktif yang rosak. Tengoklah. Betul tu. Pengendali, masuk ke dalam, semuanya masih elok. Lebih baik jangan dengar cakap dia. Tak perlu masuk ke dalam. Tapi kau boleh tunjukkan bahawa tiada satu pun tiub yang dipotong. Lokomotif tu memang betul-betul masih elok. Cuma tinggal pasang penutup je. Itu saja. Semuanya memang tak teruk. Jom. Penutup ni pun ada. Penutup pelindung boleh dibuka, ditutup. Ya, Ya, di sini pun semuanya masih elok. Tengok semua tak ada injap ya. satu pun pipe Semuanya yang rosak. dah dipasang ketat. Atau macam mana? Mungkin bukan injap, tapi mungkin juga injap. Tapi injap-injap ni boleh tercabut juga. Bila injap tercabut, memang teruk jadinya. Terutama sekali dalam tandas. Dan kalau kau tukang stoker, nak jadikan cenderamata, ambillah buat kenangan. Tak, biar saja. Kita masih perlukan itu. Dengar sini, ketiga-tiga whistle masih ada. Mesti bunyinya sangat kuat. Nanti kita cuba kalau kita berjaya buat sesuatu. Di sini ada satu lagi brek tangan. Sekarang, kita lepaskan terus. Aduh, ada topi yang kelakar di sini. Pelindung matahari. Memang Dari tak segi boleh buka luaran langsung. pun, semuanya agak menyedihkan juga. Gila Slava, tengok ni. Semuanya masih elok di sini. Wah, korang. Memang macam baru betul. Semua panel kawalan elok, papan pemuka pun dan injap utama. Hebat betul. Semua injap ada di tempatnya. Memang semuanya lengkap. Tengok, siap ada bunyi lagi. Dia nak hidup ke apa? Ya. Mari kita hidupkan dia. Dah, letak secara mendatar. Tak, kat sini kena gerakkan ini ke kiri, ke kanan kot. Yang ini pula ke mana? Ke kanan sikit. Tak, maksudnya ke kiri. Tak jalan. Kalau tarik ke arah sendiri. Tengok sana. Kayu pun dah ada untuk nyalakan. Oh, betul juga. Baik, mari. Tutupkan. Juru api. Kau dah siap? Kau dah bersedia? Saya sudah bersedia. Atau mungkin aku patut terangkan sekurang-kurangnya. Di mana nak tekan? Juru api, aku boleh uruskan sendiri. Ini lokomotif aku. Kau pasti yang ini memang kita boleh ambil? Jadi, yang mana lagi kalau bukan yang ini paling elok? Maknanya, aku yang beli dia. Memang tertulis begitu di sana. Yang paling elok memang milik kau. Ya. Saya ragu. Ada dokumen dalam laci? Tengoklah. Cepat, masukkan dia ke dalam situ. Ada butang pencucuan otomatik api di sana. Yang paling kanan itu. Berapa banyak yang diperlukan di sana? Banyak atau sedikit untuk menghidupkannya? 2 penyodok memang perlu. Dah hidup? Ada. Mari nyalakan api. Nyalakan api. Aku akan lempar yang kedua dengan lebih cepat. Dah jalan? Dengar. Ya, tengok. Injap ada di sini. Dengar tak? Api dah menyala kan? Dan sekarang, ini, peredam udara ni kena diaktifkan. Dan kat mana tu? Peredam udara. Sekarang kita akan buka. Wah! Oh, dengar tak? Bunyi desi semakin kuat kalau tambah. Mari, duduk di tempat. Sekarang rasa tak berapa kita panas akan di sini mula. Sekarang akan sampai 200. Seperti yang kau cakap tadi. Mari, duduklah. Sekarang saya pemandu kereta api. Itu saja. Ayo. Kau kan tahu, kita undur ke belakang dan di sana kita akan berpecah. Kemudian kita akan bergerak ke depan. Ayo. Boleh? Boleh. Itu sebab kerana tekanan. Dengar tak bunyi desi? Jadi, kita cuba. Saya tambah lagi Jadi, macam mana? Kita mula bergerak. Ini adalah tarikan awal. Macam inilah. Dan kita bergerak. Tak sangka kita tengah bergerak. Opa. Aku dah cakap. Sama, kita bergerak. Ia bergerak. Memang bergerak. Baiklah. Jadi, dah lepaskan? Mari, ikut jalan lain, jom. Lava, hati-hati. Kau perlu tak perlu laju sangat boleh? Tak, kita kena cepat. Sebaliknya, kita kena lebih laju. Itu injap. Itu yang kita perlukan. Tak perlu, jangan tambah lagi. Aku dah takut dah. Pusing-pusing, ini mempengaruhi kelajuan. Cepat. So kau kita akan jadi lebih laju lagi. Sudah tentu. Kau betul-betul tahu macam mana nak brake ke? Brek. Macam tak ada pemegang brake rasanya. Tunggu. Kurangkan daya. Jalan nampak kan? Aku tak nampak apa-apa. Kurangkan daya. Marvin, aku tak tahu langsung. Aku memang tak ada idea nak buat apa. Kena padamkan juga. Padamkan. Macam mana nak padamkan? Macam mana?
tanggalkan injap-injap tu. Macam mana kau nak padamkan dia? Aku sendiri rasa macam nak cabut injap sebab takut. Aku tak tahu. Ada apa kat sana? Marfi, ada tasik ke kat sana? Apa? Kita lompat. Kita lompat. Jom, lompat keluar. Lompat keluar. Kau gila ke? Aduhai, memang tasik betul. Cabut. Dia betul-betul terbang ke tasik. Kereta api wap tu masuk ke dalam tasik. Sava. Aku rasa masa aku jatuh tadi, aku patahkan jari kelingking kaki kanan aku. Sakit sangat memang. Aku dah cakap awal-awal, jangan laju sangat. Aduh, aku rasa aku nak menangis sekarang. Kau dulu cakap kat aku, kita takkan pergi mana-mana pun. Masa kita pergi, aku dah cakap awal-awal kat kau. Jangan pecut sangat. Aku dah cakap, kalau kau tak pecut macam tu, kita boleh je bawa dia masuk ke dalam hangar. Itu je. Dah diamlah kau. Tengok ni. Dia dah kena potong jadi besi buruk kat sana. Tengok. Kat sana masih ada kereta api. Kat sana ada rumah kecil. Jom kita pergi sana. Jom. Aku kan pemandu kereta api. Aku akan dapat. Tapi kau cuma tukang bakar arang. Baiklah kawan-kawan. Ringkasnya, 100 aku dah melayang nampaknya. Dah tenggelam. Lepas ni, cuma tinggal satu cara. Menyelam untuk ambil balik dari dasar. Macam mana kau nak ambil balik dari dasar tu? Kena cari dulu benda tu dalam tasik ni. Atau apa pun. Tapi memang tak ada dokumen pun untuk dia. Aku dah tengok dalam ruang simpanan. Memang kosong. Kau pun tak jumpa ruang simpanan tu pun. Ada tin daging dalam tu yang kosong je. Itu saja. Baiklah kawan-kawan, apa-apa pun, nama saya Vyacheslav Ismailov atau Via. Ini memang satu pengembaraan lokomotif wap yang sangat hebat. Itu tadi Motia dan seluruh pasukan saya, Giz Via. Kalau anda nak lebih banyak kandungan yang sonok, Kelakar, secara langsung dengan lokomotif wap atau apa-apa saja, tulis di ruangan komen. Tapi, jangan lupa untuk langgan. Jom, kita kena pergi ke perhentian. Kita dah tak ada lagi lokomotif wap. Saya tak boleh berjalan. Saya patahkan jari kelingking saya. Mari, saya tolong awak. Macam ni saya boleh. Mari. Kita kena berjalan 3 kilometer. Ya, betul. Selawa. Kaki aku. Maaf.